Jom tengok teaser Papa Zola The Movie Game On. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video reaksi untuk teaser trailer pertama Papa Zola The Movie Game On. Exciting stuff. Sebelum saya tengok teaser ni, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Korang juga boleh follow saya punya social media dan juga boleh join grup Telegram, grup Facebook. Semua link ada di ruangan deskripsi. Alright, tak nak buang masa lagi, jom kita tengok sama-sama teaser trailer Papa Zola The Movie ni. Let's go. Beberapa kubah aneh mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan Zola power sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Suara dia. Gopan. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja. Oh my god. Oh my god. Bro, that was insane. Wow. Saya tak sangka benda tu macam tu sekali. You know what? Saya nak bincang, tapi saya prefer untuk bincang dalam video breakdown nanti. Lepas ni saya akan upload satu video di mana saya akan bincang satu persatu tentang teaser trailer ni. So pastikan korang subscribe untuk tengok video tu, okay? Bila saya upload je korang tahu bila korang subscribe. Korang jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa di video breakdown lepas ni, okay? InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.